Muka kena bersumpah ke? Ada orang tanya macam tu. Ada orang kata saya kena sumpah. Okay, hari ni kita sedang menunggu kehadiran seorang pengguna Dr. M Skincare yang kita nak raikan dan kita nak bagi surprise pada beliau, dan ada surprise yang kita nak kongsikan dengan anda semua. Nantikan. Terima kasih datang juga. Jom kita masuk. Baik. Kamunya itu nak jumpa dengan you. I'm so happy. Hari ni kita ada satu surprise yang kita nak bagi kepada Cik Afrina, dan surprise itu adalah 1, 2, 3. surprise. Jangan sini. Okay, surprise ni kita nak bagi. Okay, kenapa Afrina layak untuk dapat surprise daripada Dr. M Skincare hari ni? Kita akan ikuti journey dia. Jom. Nama saya Nur Afrina Afika. So, saya bekerja sebagai cikgu dekat private tutor. Umur saya dalam 20-an macam tu. Saya pakai Dr. M Skincare dalam secara total dalam 6 bulan dah, secara keseluruhan. Sebelum saya guna Dr. M Skincare, saya mungkin ada masalah combination skin, tapi tak ketara dan tak teruk lah pada mulanya. Jadi mungkin lepas beberapa lama try and error produk-produk lain, kulit dah jadi sangat sensitif. Ada nanah dekat dalam dan dekat luar, dan ada tiny bumps lah yang sangat ketara. Pada awal-awal kenal Dr. M Skincare agak rasa secara jujurnya ragu-ragu sebab banyak dah mencuba produk lain kan. Jadi dia agak rasa patut ke tak patut, macam tu. Tapi mungkin sebab keadaan kulit dah sangat teruk dan keadaan kulit dah sangat memerlukan sesuatu, jadi try kali terakhir, percubaan terakhir sebelum pergi buat medication yang lebih. Jadi macam mana masalah kulit yang pernah katakan ada tiny bumps, ada jerawat menanah, ada tak dia menjejaskan you punya self esteem lah orang kata? Secara jujur dan secara perempuan sangatlah menjejaskan. Sebab pergi mana-mana pun pakai muka. Betul. Jadi bila tak pakai makeup ke, nak cover parut ke, dia rasa macam orang pandang, orang tengok, orang tanya kenapa, dan mungkin ada beberapa orang macam cakap dan tanya, muka kena bersumpah ke? Ada orang tanya macam tu. Ada orang kata saya kena sumpah. Sumpah ke macam tu, sebab nanah yang teruk sangat.